Okay, saya testing. Okay, start. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Cik Syukri, Puan Aida dengan Puan Ros join hadir ke kelas kita hari ni. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih luangkan masa untuk ke kelas. Sebelum kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah jugalah. Kita doa Allah Ta'ala berkati kita punya kelas ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. So saya mulakan kelas branding kita hari ni. Okay. So alright. Okay, so bermula kita punya kelas kedua kita iaitu branding dan positioning, sambungan daripada market research. Bila kita dah buat market research, kita dah mula tahu siapakah customer kita, apakah pain yang dia orang lalui, dan yang penting tu siapa depa. Yang tadi kita ada 3 kan. Siapa, apa dia orang punya pain point, dan apakah desire yang kita boleh fulfill dekat dia orang punya pain point tu, apakah solution yang kita boleh provide. Yang tu yang kita nak positionkan diri kita ni supaya kita punya target customer tu boleh ingat kita. Okay, kita dalam bisnes macam saya duk buat untuk klien apa saya pun, kita sekarang ni kita tak boleh target seluruh Malaysia. Kita kena target betul-betul sharp dekat audience yang betul-betul perlukan produk kita. Contoh macam Cik Syukri, audience Cik Syukri mostly ibu bapa lah yang ada anak-anak yang nak nak sambung lepasan SPM tu, dia orang nak buat keputusan tu apa kan. So kita nak buat, bila kita dah faham, macam Puan Aida pula property, siapa target market, contohnya macam orang yang first time nak beli rumah contohnya. Macam Puan Ros ialah untuk mereka yang nak berkahwin, nak buat pakaian jahitan yang premium eksklusif dengan Puan Ros dekat callmeros.com kan. So kita nak kena jelas siapa target market kita. Bila kita dah jelas, laki ke, perempuan ke, berapa umur mereka, bila kita dah clear, baru kita akan pilih warna. Warna brand kita akan pilih berdasarkan customer avatar kita. Macam Puan Ros, dia punya color lebih pada macam color pink. Nanti saya akan tunjuk dalam slide nantilah kan. Macam Puan Aida, untuk target audience tu apa warna yang sesuai. Sebab tu yang saya perlukan maklumat yang daripada latihan tu. Daripada latihan tu kita akan guna ChatGPT untuk bagi suggestion apakah warna yang sesuai untuk kita. Okay, so yang ni untuk kelas branding and positioning. Okay, for framework dah, blueprint bina aset digital dari zero to hero. Okay, market research, domain dan branding kita dalam minggu pertama lagi. So minggu depan insyaAllah bila kita dah jelas dah warna brand, kita dah ada domain, kita dah ada warna branding, baru kita dah sedia untuk kita nak go untuk kita nak mula menembak. So kita nak sediakan bahan-bahan kita macam Puan Ros, tukang jahit, kita sebelum nak jahit kita mesti nak kena ready bahan-bahan kita dulu. Sama juga macam macam Cik Syukri, kalau nak mengajar, sebelum mengajar nak kena prepare dulu bahan-bahan, baru kita start mengajar. So sama juga macam buat website ni pun, dia step by step dia sama, kita kena kita kena sediakan bahan, kita kena planning, and then baru kita start develop. Kalau kita develop right away, kita kita akan buang masa. Okay, sebab tu saya go through step by step, kena pergi kelas satu persatu supaya kita tak tercicir lah. Okay, so sebab tu kita kena buat market research. Market research ni tujuan untuk kita nak tahu siapa yang akan masuk ke website kita supaya dia boleh highly convert. And then bila kita dah clear, and then kita pilih domain dan branding yang sesuai untuk audience kita. Audience kita ni dia selesa brand yang macam mana yang dia akan dia akan rasa dia jatuh cinta, dia akan suka. Kita nak pilih warna brand, nama brand dan juga warna yang sesuai. So kemudian next week kita akan go to AI tools untuk kita nak buat website. Kita akan guna website untuk nak buat content, untuk nak buat gambar untuk dalam website kita.
So minggu ni kita kena siap dah domain dan branding ni. Makna macam Puan Ros dah siap dah callmeros.com. So Cik Syukri nanti kita akan boleh bagi, bila dah free sikit boleh bagi list of domain, pilihan domain. Nanti kita sama-sama lah kita cuba brainstorm, insyaAllah saya akan tolong. Puan Aida pun sama-sama, don't worry lah, saya kita buat slow, don't worry, sebab saya faham Puan Aida dengan Cik Syukri pun dah put effort dah ni untuk nak cuba ikut kelas kan. Tapi saya faham ada keutamaan lain lagi. So kita go through step by step yang mana yang ni, jangan bimbang lah, kita ada masa lagi. So bila dah siap buat website, barulah kita akan buat marketing. Marketing ni kita akan buat organik dan juga ads marketing. So kita akan buat ads marketing. Kita akan buat ads lah. Kita akan buat ads insyaAllah. And then barulah kita study balik market research kita improvise. Okay, so alright. So next, recap kelas semalam, kelas tadi market research. Okay, so kita dah semalam kita belajar lah, kita kenal pasti masalah market. Apakah masalah pain point market kita. Dia orang susah macam bila kita guna AI tu, kita lebih clear lah apa masalah target audience kita. Bila kita faham apa masalah dia orang, barulah kita akan fokus dekat benda tu je, dekat kita punya semua marketing dan juga website. Barulah kita punya positioning dan branding ni akan orang mudah ingat kita. Kita nak kena pasti siapakah niche kita. Macam Cik Syukri, niche Cik Syukri ialah parent. So sebab itulah saya kata macam Cik Syukri dengan Puan Aida dengan Cik Ros, Puan Ros untuk ada screenshot gambar kompetitor supaya kita boleh study, tengok apakah warna yang diorang guna, supaya apakah style website yang diorang buat, apakah copywriting yang diorang guna. So daripada situ barulah kita senang dapat idea perkataan-perkataan yang power lah, yang convert. And then kena pasti domain yang premium. Okay, bila kita dah ada domain yang premium ni, lagi senang orang nak ingat brand kita lah. Ni contoh macam customer research metric yang tadi yang saya bagi prompt tu kan. So nanti yang ni hasil dia lah. So bila daripada sini ni, nanti Puan Aida pun tengoklah daripada ke 10-10 ni, Puan rasa yang mana yang paling kena dengan Puan, yang Puan memang expert. Kekecewaan mana yang Puan dapat betul-betul soft. Macam Puan Ros apa. So daripada situ kita clear. Okay, kita kepakaran kita ialah apa dan masalah audience kita ialah apa. Okay, so prinsip domain premium, kita cari 10 ke 20 domain. Okay, dia fasa untuk yang first ni, memang kita kena berfikir banyak sikit, tak apa. Sambil minum kopi ke, sambil rehat santai ke, solat, kita rehat, kita fikir. Nak buat, kita doa lah, insyaAllah Allah Ta'ala bagi kita idea apakah nama domain yang kita nak buat tu. Sebab kita nak ada idea yang kita tak nak buang masa. Kebanyakan orang dia tak take time untuk pick up betul-betul nama brand. Lepas tu bila website dah siap, domain dia bila domain dia tu orang susah nak faham dan susah nak convert. So tak apa, take time. Tapi kalau dalam masa seminggu ni kita dah pilih satu, tak apa, pilih dulu satu, nanti ke depan boleh improve. Macam saya sendiri pun sebelum saya pakai tukang website, saya pakai magazine. Magazine saya ingat macam orang senang ni. And then by time saya improve tukang website.my, and then sampailah ke sekarang tukangwebsite.com. So kita boleh ubah lagi lah, tak ada masalah. Tapi yang penting kita kena stick dulu untuk kita cuba cari yang terbaik lah. 10 ke 20 kita list, gabung lah perkataan macam hartanah, property, jadi harti ke education dan ni. Kita cuba combine guna yang name leaks yang saya bagi tu. Senang ingat, senang type, mudah sebut. So kalau kita bagi yang kita tips dia untuk nak cari nama domain ni, cuba bagi dekat budak-budak untuk dia orang try tengok. Macam Mishu kan, Mishu ice cream Mishu kan. So Mishu dia ada beberapa patah perkataan. Macam Zeus ada 3 perkataan. So dia perkataan yang lagi pendek lagi bagus lah. Sebab apa? Kita hidup dalam dunia yang terlalu banyak information, susah nak ingat. So kita bersaing dengan orang yang terlalu ramai, jadi kita kena betul-betul maksimum put effort untuk orang senang ingat brand kita. Contohnya macam saya sendiri pun, saya konsisten guna warna biru dalam branding saya supaya orang ingat warna biru ni dengan tukang website sebab dia teknologi. So kita nak ada satu warna yang konsisten lah. Okay.
and then 2 ke 4 suku kata .com available, social media available. Okey, yang ni ialah case tadi macam mana alhamdulillah lah dengan berkat Puan Ros bantu saya list banyak domain. Puan Ros list banyak domain, and then saya sama-sama kita brainstorm daripada yang mana ni kita tengok yang mana yang sesuai. Contohnya macam kita kata Call Me Rose ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So dia 9 huruf. 9 huruf. Kita nak 4 ke 12 huruf. Lagi pendek lagi baik. So yang ni Call Me Rose sebab Puan Rose dia memang guna Call Me Rose dekat dia punya brand pakaian dia. So orang dah tahu dah Call Me Rose ni. So dia beli di callmerose.com ni. Nampak premium dekat .com ni lah. And then senang ingat, senang type, mudah sebut, 3 suku kata, .com available, social media available. Tapi macam saya bagi tahu lah, insyaAllah kita teruskan dengan apa yang kita ada dulu. By time kita boleh improve lagi. Yang penting tu ialah kita mula, jangan terlalu overthinking. Kita just mula dulu. Yang mana yang kita dapat kita start dulu, insyaAllah kita boleh improve lah. Okay, and then kelas hari ni ialah tentang branding dan positioning. Okay, so apa itu brand? Okay, brand dia bukan sekadar logo, warna ataupun design. Brand tu dia adalah persepsi pelanggan terhadap bisnes kita. Apabila orang dengar nama brand tu, mereka terus faham apa bisnes tu. Okay, so contoh lah kan, macam saya kata kan, kalau lah kita nak bersukan, okay, saya ambil contoh kan, Okay, saya ambil contoh macam ni lah. Okay, kejap saya tunjuk contoh. Okay, kalau kita nak bersukan, dia macam mana branding ni boleh mempengaruhi. Kita tengok kalau kita nak bersukan, kita akan pakai pakaian sukan yang jenama Nike. Kalau kita pick up balik pun, Nike ni dia sebenarnya dia adalah pakaian je. Yang tu yang nak kata positioning tu. Dia pakaian tapi dia position pakaian untuk pakaian sukan. So orang jadi macam kalau nak bersukan akan pakai pakaian Nike. Orang akan pick up pakaian Nike. Dia sebenarnya pakaian dia adalah kasut je, kasut biasa je. So itulah positioning. Dia positioning brand dia dengan cara dia punya font. Ni cara style font dia. Dia guna font yang konsisten. And then warna dia hitam putih. Untuk Nike ni dia hitam putih. Contoh kalau kita tengok yang lain, contohnya macam Adidas. Adidas ni pun jenama sukan juga. So bila orang nak pilih, yang tu yang nak buatkan orang pilih brand kita tu. Contohnya macam Cik Syukri, ada banyak nanti ada kompetitor yang buat education. Nak bagi orang pilih kita tu, nak bagi orang senang ingat. Oh, company Cik Syukri ni, dia warna apa? Dia brand apa? So yang tu yang kita nak orang ingat tu. Kita nak orang ingat macam Puan Aida nanti, brand Puan Aida tu warna apa yang Puan pilih. So senang. Okay. Alright. So okay, kejap. Okay, so brand ialah persepsi pelanggan lah. Tu yang saya kata brand adalah persepsi pelanggan terhadap bisnes kita. Yang menjadi persepsi kita tu daripada segi warna brand kita, kita punya perkataan, copywriting yang kita guna kat website kita, dekat kita punya marketing, sampailah orang ingat kita punya brand. Apabila orang dengar nama brand kita, mereka terus faham apakah bisnes tu. Okay. So branding dan positioning ni, yang tu yang penting lah. Nanti saya akan tunjuk contoh lagi lah. 7 komponen penting dalam branding ni. Satu, brand story lah. Orang follow satu brand tu sebab dia punya story dia, sebab kisah dia, perjuangan dia, naik jatuh dia, macam mana dia berjuang untuk satu benda tu. Contoh macam kita kata macam Petronas ke apa ke, dia bukan setakat satu brand, tapi kita tahu dia di sebalik brand tu dia ada story yang relate dengan kita. Dia adalah brand national dan kita macam itulah. Dia ada bagi kita pengaruh daripada segi pemilihan kita untuk nak pergi ke stesen minyak yang mana. Sebab kita pilih based on story. And then brand look and feel, macam saya kata tu, warna, logo, text, so style, pattern. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh lagi lah. Brand voice, macam mana dia orang cakap, adakah brand tu jenis
ceria ke, ataupun serius ke, professional voice ke, brand present dia macam mana, brand promise, brand equity dan brand engagement. So brand story ni ialah kisah di sebalik brand tu. Manusia lebih percaya manusia berbanding brand. So macam Cik Syukri, Puan Aida, Puan Ros, macam Puan Ros, dia dah 30 tahun dalam jahitan. So customer dia yang mana regular dengan Puan Ros, sebab dia orang dah tahu story dan juga macam mana kualiti servis Puan Ros dalam bidang jahitan eksklusif yang premium ni. So yang tu contoh dah, bila orang sebut kita punya nama kita, apa yang orang recall. Macam saya, orang kalau sebut saya ni, orang lebih kepada teknologi ya, IT. Sebab saya dah memang dalam bidang IT lama. So kalau adik-beradik ke, makcik saya, pakcik saya ke, kalau jumpa, Azin, tolong Ustaz buat komputer ni. Jadi macam tu. Dia orang dah kenal kita dengan satu branding kita. Sama macam Puan Aida. Kalau sampai orang kenal, Puan Aida properties ni macam mana kita nak buat ni. Puan Aida ada specialist, sampai orang kenal macam tu. Tu yang branding dan positioning tu penting. Okay, so brand look and feel. Okay, brand dia bukan sekadar logo. Dia adalah termasuk logo, warna, font, gambar dan style design yang konsisten dekat semua kita punya platform. Kalau kata Cik Syukri, brand Cik Syukri Education tu, Cik Syukri kena pastikan logo tu konsisten di setiap platform. Puan Aida kena make sure konsisten logo tu di setiap platform. Puan Ros pun kena make sure konsisten di setiap platform. Warna pun konsisten. Font pun konsisten. Gambar pun konsisten. Style design pun konsisten. Bila semua konsisten, barulah orang akan nampak brand kita tu gah. Barulah orang akan nampak brand kita tu memang stand out. Tapi kalau kita tak guna warna yang konsisten dalam kita punya marketing, orang susah nak ingat. So yang tu yang dia mempengaruhi lah. So nanti saya akan tunjuk contoh jugalah. Jadi penting macam yang tadi saya bagi tahu tu, kita kena study kompetitor. Jangan cipta dari kosong. Kena tengok kompetitor. Kita punya niche, macam Puan Aida lebih expert dalam bidang niche properties. Cuba list 3 ke 4 atau 5 yang memang powerful dalam business niche Puan Aida ataupun Cik Syukri atau Puan Ros, list out. Okay, dalam web design, nombor 1 yang paling penting ialah inspiration. Nombor 1 paling penting ialah inspiration. Kita nak ikut macam siapa? Kita nak berjaya macam siapa? Kita kena ada inspiration. Bila kita ada inspiration dalam kita punya niche, kita tiru vasi dia orang. Kita tiru dan kita improve apa yang dia orang lack, apa yang kita ada. Itulah caranya kita jadi unik. Itu caranya kita jadi unik dan upgrade jadi 10 kali lebih power daripada brand-brand lain. So penting untuk kita tengok kompetitor kita lah. Okay, ni saya bagi contoh. Macam untuk projek kilang kopi saya, sebelum saya nak design kilang kopi, saya kena tengok kompetitor saya dulu. Saya akan tengok company-company yang besar macam Zeus, okay, macam Starbucks. Bila kita tengok mereka punya design, dia orang punya warna, dia orang punya style, konsep, barulah kita akan ada idea untuk kita punya brand. Faham tak? Okay. So, bila kita tengok dia orang punya warna, dia orang punya style, konsep tu, barulah kita buat konsep kita. Okay. Kalau Puan Aida dengan Cik Syukri tengok, yang penting dalam satu brand tu mesti kena ada logo. Nampak ni logo. Okay, logo yang kita dah buat ni, kita trademark lah. Kita bayar 1,500 ke 2,000 dekat My IPO lah, trademark kan. Supaya orang tak boleh guna logo kita. And then kita dengan warna yang konsisten lah. Nampak kalau Zeus, Zeus dia mesti warna biru macam ni. Dia tak ada warna lain. Yang tu yang maksud saya tu, bila kita buat brand, kita kena buat konsisten dekat semua kita punya produk kita warna yang sama. Plastik ke, packaging ke, file ke, company profile ke, semua warna yang kita pilih satu warna yang senang orang ingat. Kalau orang kata Zeus, warna apa? Warna biru. So senang orang ingat. Sebab tu penting branding, pilih warna. Satu warna yang tetap. Contoh macam kilang kopi yang saya buat ni. Okay, contoh macam tengok macam Zeus, dia ada logo macam ni. Okay. Lepas tu Zeus, dia ada logo macam ni. Okay. And then macam kilang kopi pun kita buat logo macam tu juga. Kita ambil inspirasi.
So macam kalau macam logo ni, penting supaya ada story lah. Kalau macam mana Cik Syukri dengan Puan Aida dengan Puan Ros pernah tengok sebelum ni, saya pernah explain Puan Ros. Contohnya macam logo saya ni, dia ada meaning. Bila kita buat tu, kita design, kita sketch kan. Saya sketch banyak logo untuk nak dapat satu logo ni. Ini dia adalah piring. Kat luar ni dia adalah piring. Ni dekat sini dia ada cawan. Ni adalah cawan ni. So kat tengah ni ada kilang kilang. Dan luar ni adalah biji kopi. So ini adalah kilang kopi lah. Kilang kopi yang ada dalam cawan kopi duduk dekat dalam piring ni. So yang tu dia punya simbolik story of logo tu. Bila dia ada story tu, orang akan orang lagi atraktif untuk minat dengan warna tu. Dan warna kena konsisten. Nampak warna pun konsisten di mana-mana pun. Warna konsisten. Sama juga cukup ke secawan. Yang ni kita guna konsep lah. Bila orang minum kopi biasanya tak cukup secawan, dia mesti nak minum lagi. Okay, so yang ni contoh visual Komiros daripada Puan Ros. Kita guna brand style pink, gold dan cream. Style luxury, elegant dan feminine. So warna ni, macam mana saya dapat warna ni? Ialah kita dapat daripada tadi itulah ikigai, daripada soalan yang daripada latihan satu tadi tu. Kita ambil maklumat tu, and then brand lain-lain kita combine, kita tanya ChatGPT apakah warna yang sesuai. Dengan juga daripada kita punya customer avatar kita. Okay, so brand voice ni ialah cara brand bercakap lah. Macam mana friendly ke, okay, professional voice ke, luxury ke. Contoh macam kalau kita masuk dekat kedai-kedai macam Louis Vuitton, kedai yang mahal kan, Louis Vuitton ke ataupun Coach ke, dia orang lebih professional, dia orang kurang friendly. Yang tu yang kita kata brand voice tu. Dia macam brand-brand kereta yang mahal tu, dia orang lebih professional. Dia orang kurang friendly. So sebab tu kita nak kena tahu apakah tone kita punya message dalam voice kita, adakah kita friendly. Kalau macam Cik Syukri dengan parent-parent ni, of course lah kita nak kena friendly lah supaya parent-parent lebih seronok selesa nak bertanya. Dengan Puan Aida pun orang nak tanya berkenaan rumah, mesti orang nak information yang professional daripada Puan Aida. So dengan konsep, kita nak konsep yang profesional lah biasanya pasal rumah. Sebab rumah ni dia pun salah satu produk yang mahal kan. So kita kena position kita punya brand tu sebagai profesional. Okay, brand present bermaksud di mana brand kita muncul. Adakah di website, adakah di Instagram, adakah di TikTok ataupun di Facebook. Macam sefaham saya, macam Puan Aida banyak buat live dekat TikTok. Cik Syukri, dekat mana Cik Syukri punya marketing? Puan Ros, dekat mana Puan Ros selalu berada dekat online? So, kita tak semestinya berada dekat semua platform. Kita boleh pilih satu platform saja, satu ke dua platform, dan kita maintain saja dah cukup. Contoh macam saya buat semua lah. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Nanti saya akan share dalam kelas akan datang macam mana kita boleh automatic buat satu content, dia blast ke semua platform dan kita boleh engage semua platform dan boleh tengok report dan analytics semua. Saya akan ajar dalam kelas akan datang. Okay, tapi yang penting tu kita kena ada satu dua platform yang betul-betul selalu orang nampak kita lah. Contohnya macam saya ni, boleh juga kata dekat WhatsApp. WhatsApp saya selalu ada jugalah. Sebab senang. Kita tak perlu pun ramai sangat. Kita perlukan certain orang je yang perlukan produk kita, dan orang tu dia insyaAllah dia akan mouth to mouth marketing. Okay, and then brand promise, nilai dan brand janji kepada pelanggan. Soalan penting ialah apa masalah pelanggan yang kita selesaikan. Contohnya macam saya sendiri, ialah macam mana kita nak bina website sebagai aset digital. Yang tu saya punya brand promise lah. Maknanya kita buat website bukan sekadar website. Sebab itulah saya ajar market research dan branding ni, supaya website kita tu jadi aset. Macam tu saya kata lah, macam Cik Syukri dengan Puan Aida dengan Puan Ros, apa yang kena ada tu, kena buat lah macam saya kata, market research, branding. Pastikan ada satu warna, pilihan warna yang kita pilih dan konsisten. Font yang sama dan konsisten. Okay, so contoh macam Komiros, jahitan eksklusif yang sesuai dengan aura pelanggan. So bila orang dengar nama Komiros, orang ingat yang tu dia punya brand promise dia. Okay, brand equity ni adalah nilai brand dalam fikiran pelanggan lah.
Dia terbina melalui konsistensi. Bila orang sebut macam Cik Syukri, orang akan ingat servis Cik Syukri, apa yang TikTok tentang bisnes Cik Syukri. Apa TikTok yang tentang servis Puan Aida. Apa TikTok yang tentang bisnes Puan Ros. So bila orang ingat konsistensi tu, orang build trust, orang akan pengalaman pelanggan tu dia akan build equity lah. So brand equity ni boleh jadi nilai kewangan. Contohnya macam saya kata tadi tu, macam cars.com. Macam cars.com, macam mana cars.com tu dia menjadi satu nilai sebab dia bukan jual domain saja, dia jual the whole company cars.com tu. So orang dah tahu dah nilai dia tu. So sama juga macam mana yang saya tengah buat sekarang ni untuk tukang website, tukang rumah, kilang kopi, Coolfit tu, saya tengah bina brand equity. Brand equity ni dia takes time lah. Dia ambil masa tapi bila semakin lama orang makin ingat, dia akan ada nilai yang tu yang kita boleh jual bisnes kita tu dengan harga yang tinggi. Okay, brand engagement ialah hubungan brand dengan pelanggan. Contoh reply komen, interaksi community. Brand kuat, hubungan kuat. So kita kena build community lah. Kalau boleh kita build community macam Cik Syukri. Saya nampak Cik Syukri ada kebolehan untuk educate orang. So boleh juga buat training. Sama juga macam Puan Aida pun boleh. Puan Ros pun boleh juga. So guna kebolehan untuk knowledge dalam expertise masing-masing, share dengan orang ramai supaya orang dapat manfaat daripada skill kita, and then orang pun boleh ingat kepakaran kita. So yang tu yang penting tu brand engagement lah. Okay, ringkasan branding, 7 komponen penting. Branding ialah brand story, brand look and feel, brand voice, brand present, brand promise, brand equity dan brand engagement. Benda ni yang membuatkan orang ingat brand kita. Okay, so saya nak tunjuk contoh sikit lah. Okay, saya nak tunjuk contoh sikit. Okay, saya nak tunjuk contoh sikit daripada sini. Okay, sekejap. Okay, sekejap. Okay, sekejap. Okay, alright. Okay, sekejap. Ya. Okay. Okay. Berkenaan branding. Cuba kita tengok macam contoh saya tunjuk ni kan. Petronas. Petronas dia berapa puluh tahun pun, berapa ratus tahun pun warna dia sama. Warna dia sama. Dia punya style dia sama. Dia punya font dia yang dia guna sama. So nampak pattern-pattern dia punya design dia. Dia memang represent national punya warna. So bila kita nak pilih brand tu, warna tu biasanya dekat website kita paling maksimum pun 3 warna. Nampak ni? Satu warna, color putih, color hijau dan color purple ni kan. Dia ada 3 warna. Biasanya 3 warna saja maksimum. Dia takkan ada lebih banyak sangat sebab kalau banyak sangat warna, orang akan confuse. So nampak warna dia sama. Dekat mana-mana pun sama je. Okay, ni untuk Petronas. Okay, kita tengok Shell. Kita dah tahu dah warna kuning Shell. So sama juga macam Cik Syukri, Puan Aida dengan Puan Ros, kena pilih satu warna yang konsisten dekat semua platform supaya orang tengok, orang boleh ingat. Macam merah kuning ialah Shell. Okay, kita tengok macam mana dia punya design dah. Okay, setiap website ni bila ada gambar manusia, website tu dia akan jadi alive. Bila ada website tu ada gambar manusia, website tu akan jadi alive. So sebab tu Cik Syukri, Puan Aida dengan Puan Ros, kalau boleh kalau ada gambar customer, masukkan gambar customer dalam website kita tu supaya website kita tu yang membuatkan website kita tu highly convert. Highly convert sebab dia build trust. Nampak ni, warna dia sama. Merah kuning. Tengok kereta Formula 1 dia pun color merah. Dia tak buat warna lain, dia konsisten. Warna kuning. Okay. Yang ni Shell. Okay, tengok Petron. Petron color biru. So dia akan guna warna yang sama. Tapi macam saya kata, maksimum warna 3 sahaja. Okay, biru, merah, kuning. Kalau banyak sikit pun color putih lah. Biru, merah, kuning. 3 warna sahaja. Okay, 3 warna. Okay, so kita tengok yang lain pula. Macam CIMB Bank. CIMB Bank, dia memang guna warna merah. So orang ingat warna merah tu ialah CIMB Bank lah. Okay, sama juga macam Maybank. Dia pilih warna kuning.
So warna kuning tu dia konsisten lah, kat mana pun dia guna warna kuning. Nampak website dia mesti ada gambar orang. And then kita tengok personal branding untuk bank Islam, dia colour merah. Dia colour merah dan putih. So semua pun dia akan guna warna merah dan putih lah. So sebab tu saya kata kita kena tengok kompetitor kita. Contohnya macam Cik Syukri, kompetitor Cik Syukri ialah MC Plus. Kita bukan kata kompetitor lah, similar industri lah sebenarnya, tapi perkataan dia kompetitor lah, senang faham kan. Tengok macam MC Plus ni, ini warna dia. Dia guna warna yang macam ni, warna purple ni kan. So dia adalah brand-brand lain lagi. Okay, kalau macam Puan Aida kata tadi tu brand H Prop. H Prop dia guna satu warna yang sama. Okay, ni H Prop. Dia colour kuning, colour purple dengan colour hitam. Dia 3 warna lah. Biasanya dia 3 warna lah. Nampak dia warna yang sama. Dia akan guna warna yang sama. Okay. Okay, sekejap Okay. Tapi nampak tak? Yang penting tu mesti kena ada logo. Nampak logo? Logo. Dia mesti ada logo. Bank Islam, Maybank, dia ada logo. Okay, so logo ni penting lah untuk orang ingat kita punya brand tu. Okay, so yang ni lah contoh-contoh macam mana big company. So kita buat company pun macam Cik Syukri, Puan Aida dengan Puan Ros pun macam tu, kita nak target besar. Contohnya macam Puan Ros, kita boleh tengok macam Puan Ros bahagian jahitan, contohnya macam saya kata Rizman Ruzaini kan. Ni salah satu contoh. Lepas tu ada lagi brand jahitan tu. Okay, Rizman Ruzaini dia konsisten, dia guna warna ni lah. Dia guna warna yang sama, warna yang konsisten dengan design dia semua ni. Okay. So nampak ni logo dia, kita tengok, kita ambil inspirasi tapi and then kita tiru basi. Yang tu cara dia untuk kita nak speed 10 kali lebih cepat dalam kita punya tu. Apa Puan ingat tak Puan? Puan Ros ingat tak Puan Ros? Apa nama yang saya pernah bagi tahu tu, nama brand jahitan tu yang dekat KL tu, yang dia buat baju Anwar Ibrahim, Pak Lah apa semua tu. Bak Creation, Bak Taylor. Thank you Puan. Betul, Bak Taylor. Macam Bak Taylor ni kita tengok website dia. Nampak Bak Taylor dia guna warna hitam putih lah. Konsisten je warna hitam putih. And then dia ada story dah. Nampak dia ada story. Taylor since 1975. Bila orang tengok story ni, orang suka. So kita kena cerita juga story kita. Macam Puan Aida, Cik Syukri, apakah story yang ada di sebalik brand yang ada tu? Siapa kita punya customer yang big company, big client kita, VIP client kita ke. Tapi tengok warna website dia simple lah, hitam putih je, 2 warna je, dan dia ada logo juga. Bak since 1975. So ni dia punya logo. Nampak tak? Bila dia guna konsisten warna dan juga logo dan juga nama brand yang simple, yang pendek macam ni, dia jadi mahal lah, dia jadi premium lah. Okay. So yang tu contoh, kita tengok nama-nama. Sebab tu saya kata kita kena ada inspirasi daripada brand-brand yang terkenal. Okay. So sebelum tu saya nak tunjuk juga contoh lagi. Okay, kejap saya tunjuk contoh sekejap. Okay, tengok kat sini Okay. Strategy and direction. Okay, sorry saya teriak lah. Okay, so strategy and direction. We define your brand core. So first kita nak kena faham kita punya brand kita ni apa, mission kita, vision kita, and then identity design, from logo to palette to animation. So kita dah ada logo, kita dah ada palette, and then kita boleh buat animation kita lah, identity kita, and then brand system dan juga delivery. With everything yang mana yang kita buat tu, barulah kita akan buat brand system kita. Okay, ni case study daripada satu company yang saya ambil daripada company branding Key Studio lah. Okay, so ni contoh macam mana dia redesign branding. Sebelum ni macam ni design dia.
So dia tukar jadi lagi simple. So nampak warna packaging dia tu semua sama. Dia ada website Kizar.my, brand logo lain-lain. So kita akan buat dekat social media apa semua jugalah. Vtita, ini logo Vtita before, logo dia macam ni, and then dia buat simple jadi Vtita. Nampak dia punya packaging macam ni. So untuk Puan Ros nanti boleh masukkan logo Comiro CMR tu dekat sini lah, ataupun kita boleh buat logo dekat sini. So barulah orang akan nampak brand kita. Ni macam Zaimia, Anasri. Nampak? Ni cara branding. Diana Shaw, Mira Cookies. Okay. So warna-warna tu yang kita nak pilih tu, nampak kalau dia pilih warna merah. Okay, ni logo yang sebelum ni. And then ni new logo. Dia buat lebih simple. Nampak dekat dia punya van pun ada. Dekat dia punya store pun ada. Okay, ni Little Quora. Daripada nama brand dia Anak Sayang, dia tukar jadi Little Quora. Dengan warna yang konsisten, dengan nama baju warna yang sama. Ni Naim Said. Okay, nampak ni. So macam package untuk branding saja pun, Cik Syukri dengan Puan Aida boleh tengok harga dia untuk branding ni saja. Logo design saja harga 3,000. Logo usage checklist 500. Color palette 400.5. So total untuk branding ni saja 2,500. Minimum untuk harga untuk branding. Harga branding memang mahal lah. Harga branding memang mahal sebab sebab dia bagi impression kepada audience, kepada customer kita tentang brand kita. Nampak ni, kalau macam ni logo design 3,000, logo usage checklist 500, color palette 400.5, monogram 950, logo animation 1,500, brand book guideline 10,000. So total untuk branding saja 10 ke 5,000. 10,000 lebih lah, tapi dia bagi diskaun 5,000. Ni harga untuk branding. Nampak ni, ni yang kalau yang lagi banyak lah. Yang dengan brand strategy, brand name, tagline, brand story, brand positioning dan lain-lain. So benda ni lah yang saya ajar Cik Syukri, Puan Aida dengan Puan Ros, betapa pentingnya branding ni. Yang ni harga untuk SME. Kalau yang macam company besar macam Petronas harga untuk branding service ni kadang-kadang cecah sampai puluhan ribu ataupun ratus ribu untuk logo sahaja. Untuk logo saja dia boleh jadi sampai ratus ribu ataupun juta. Boleh jadi sampai juta lah. Okay, so saya tunjuk contoh lain pula. Okay, sekejap saya tunjuk contoh lain. Okay, ini social media daripada company ni. Okay, kita tengok. Bila kita dah ada warna, okay, barulah bila kita pilih satu warna tu, kita akan konsisten dengan warna tu. Okay, contoh macam Bird Nest ni, dia pakai color gold dan color hitam. So semua untuk dia punya branding, marketing dia semua guna yang sama lah. So barulah orang senang ingat. Okay, macam Miracle, dia guna color pink macam ni lah. SN Mac color merah. So penting untuk kita pilih satu warna yang represent kita. Widara lain-lain. Okay, ni contoh-contoh. Bila kita pilih warna tu, barulah orang nampak brand kita semakin gah lah. Okay, so sekejap. Okay, contoh macam ni. Okay, ni yang macam mana yang kita buat website untuk klien. Kita buat sistem. Okay, macam kita brand. Kita buat dia punya company profile, kita akan pilih satu warna. Okay, kalau company tu dia punya color biru, kita akan buat semua warna biru. Kalau color merah, kita akan buat semua warna merah. Kalau color hijau, kita akan buat semua warna hijau. So kita kena konsisten lah. Business card dan lain-lain. Okay, nampak ni. Banner, banting. Bila semua tu ada, barulah dia akan jadi mahal. Okay, sama lah macam tukang website, kita guna warna biru untuk semua platform. Okay, so yang tu tentang brand kit. Okay, so next ialah contohnya macam sekejap saya tunjuk okay, sekejap 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 ya, sekejap. Okay, so saya tunjuk macam mana saya sendirilah. Okay, contohnya macam tukar website, saya guna warna biru. Bila saya buat warna biru ni, semua website saya warna biru. So senang orang ingat. Tu yang saya nak ajar macam mana kita nak buat brand asset kita tu. Kita buat brand asset kita tu, kita stick dengan satu warna lah. Kita stick dengan satu warna. Okay, kalau macam kilang kopi,
kita stick dengan satu warna juga. Nampak warna dalam website kita sama je. Okay, kita guna warna yang sama dalam website kita. Paling maksimum pun 3 warna je. Nampak? 3, paling maksimum pun 5. 3 ke 5 warna. Nampak semua bila dia ada warna yang sama, barulah kita orang senang ingat. Okay, contohnya macam tukang rumah, kita guna color purple, ungu, color navy blue. Sebab color ni dia lebih kepada untuk authority. Orang tengok, oh dia untuk authority. So kita guna warna biru. So warna, nampak dia ada logo lain-lain kan. Sama juga tengok macam kalau kurfit. Kurfit pun kita guna warna yang sama je dekat semua kita punya design. Nampak kotak kurfit. Dia color putih dan color maroon lah. Color maroon dan color putih. So kita guna warna yang sama. Tu yang bila orang tengok, oh orang kata okey, makna website ni dia nampak profesional lah. Okay. So so far clear tak Cik Syukri dengan Pak Aida? Okay. Okay. So point dia tu lah, website kita perlu konsisten warna, font, logo, dan juga 7 komponen ni lah. Okay, so saya tunjuk next. Clear, thank you Puan. Okay, so latihan peserta, nanti Puan dengan Cik Syukri cuba bagi tahu apakah brand, and then apakah brand story. Puan Aida dan Cik Syukri ada, and then brand look, brand voice, brand present dengan brand promise. Nanti saya akan bagi slide ni untuk ambil contoh juga. Nanti boleh buat lah. Okay. Saya punya ni dah ada lagi call and soon. Okay, so lepas ni saya akan bagi latihan lah. Latihan dekat Cik Syukri dengan Puan Aida. Nanti boleh buat. Bila dah siap tu tak apalah, take time lah. Yang penting tu kalau boleh bila dah free, dah ready, dah boleh fokus kan. Bila dah boleh fokus nanti bagi tahu kat saya. Tak apa, kadang-kadang kita tak boleh push sangat. Nanti kita susah nak dapat idea kan. Okay, tu jadi Cik Syukri dengan Puan Aida take time, cuba list nama-nama domain yang nak guna, and then lepas ni kita pilih warna yang sesuai, font yang sesuai. Nanti kita akan start guna AI untuk buat content marketing, bahan-bahan lain, dan kita start develop website, and then kita buat marketing untuk guna organic dan juga ads, insyaAllah. So masa tu kita akan jadi lagi best lah. Tu yang kita nak build from zero to hero. InsyaAllah kita nak build from zero to hero. So yang ni yang the shortcut yang saya tunjuk, yang saya share dengan Cik Syukri dengan Puan Aida. So far okay tak Cik Syukri dengan Puan Aida? Clear tak? Okay lah. Okay. Mesti Cik Syukri nanti. Puan okay Puan Okay, thank you. Okay, so yang tu lah kelas kita. So nanti saya akan bagi soalan latihan untuk kelas branding kita ni. So next week insyaAllah kita akan belajar guna AI pula. Kita akan belajar guna AI pula next week. Tapi yang tadi dah guna AI kan? Tadi pun saya campur-campur juga Cik Syukri. Ada yang saya campur-campur juga. Tapi yang untuk esok ni, yang next week ni kita akan belajar macam mana nak generate gambar untuk produk kita. Nak masuk ke website tu kita nak perlukan gambar kan. Kita guna AI lah. Tapi itulah Cik Syukri dengan Puan Aida cuba finalize lah nama domain tu. Sebab kalau boleh kita dah nak buat belian domain tu. Kita nak set up website dah. Nanti Puan Aida dengan Cik Syukri tanya je anak-anak ke, cucu ke, family ke, tanya dia orang juga. Ada tak idea ni nak guna nama apa ke? Kadang-kadang dia orang ni kreatif juga. Dia orang boleh bagi idea juga bila kita tanya kawan-kawan ke, family members ke kan. Dia orang boleh bagi idea apa kata nama ni. So kita boleh dapat idea lah. Okay. Bila kita dah dapat nama domain tu, kita akan buat logo. Bila kita buat logo, Ikigai guna ChatGPT ke rasa? Ya betul. Ikigai tu Puan Aida isi yang dekat dalam WhatsApp tu. Lepas tu boleh bagi kat saya. Lepas tu nanti kita boleh tengok dekat ChatGPT untuk dia generate apakah warna yang sesuai untuk kita.
Sebenarnya warna ni selain daripada warna daripada kita kena tengok kita punya customer, kita punya customer juga tu yang saya kata penting untuk market research tu. Kita penting untuk market research kalau boleh sediakan macam 5 kita punya customer yang regular, dan 5 orang tu lah sebenarnya orang yang paling sesuai untuk pilih warna apa yang kita nak guna untuk branding kita, sebab kita nak jual bisnes kita ni, produk kita ni dekat kita punya customer. So customer lah yang sebenarnya buat pilihan sama ada yang mana logo yang cantik, yang mana warna yang cantik, yang mana font yang cantik, yang mana nama website yang mudah. Kita kena tanya customer kita sebenarnya. Customer kita yang lebih tahu daripada kita yang mana yang sesuai. Boleh tanya soalan? Boleh Cik Zikri. Kan ni macam ni ahli politik yang pemimpin kan sekarang kan. Pilihan raya ke apa. Dia saya notice dia banyak tunjuk gambar dia orang lah. Banyak. Dia orang. Jadi tadi tuan cakap guna gambar orang ni alive lah, it comes alive. Tapi kalau tuan jadi advisor gambar siapa ni political party setiap pemimpin ni lah. Dia lah curious lah. Sebab ada satu masa tu saya tengok, yalah tak tahulah pilihan raya berapa, tahun berapa, tapi sama juga dia tak tahu parti apa semua, dia masih letak gambar dia orang lah. Kadang-kadang kita asyik gambar dia orang je kan. Betul. Oh, betul. Yang tu sebenarnya bagi saya kan, Cik Syukri, sebenarnya politik dan bisnes dia adalah benda yang sama je. Dia sebenarnya marketing. Dia buat personal branding supaya orang ingat dia tu yang dia guna gambar dia tu. Yang tu kita panggil personal branding lah. So dia duk campaign tu ialah apakah masalah rakyat yang dia nampak rakyat ramai duk tengah hadapi, yang tu yang dia sentuh pain point tu. Sebenarnya dia orang pun, bagi saya lah, saya minta maaf lah, saya politik ni saya tak berapa pandang, saya lebih minat bisnes, tapi dia konsep dia bagi saya sama. Dia orang pun bisnes sebenarnya, dia orang cuba nak gain nak dapatkan sokongan. Sama juga macam bisnes, kita pun kita nak sokongan tu macam tu juga. Kita campaign kita punya bisnes kita nak selesaikan masalah apakah problem yang kita nak solve. So bila orang ingat, itu yang automatic orang ingat brand kita juga tu, Cik Syukri. Jadi selain daripada gambar dia orang, boleh letak gambar-gambar lain lah. Gambar-gambar rakyat lah. Betul. Dia, tapi yang penting tu dia biasanya memang kena ada satu gambar orang lah, individu ataupun maskot lah. Kalau tak orang, kadang-kadang dia guna maskot. Kalau macam CIMB dia guna sotong okto tu kan. Sotong okto tu, dia ada maskot. Maskot tu salah satu lagi untuk represent kita punya brand. Maskot. Yang tu pun boleh juga. Macam saya untuk kilang kopi, saya punya maskot saya ialah biji kopi. Ada maskot saya guna kartun biji kopi. Kalau macam untuk tukang website ni saya guna laba-laba, sebab website kan website tu laba-laba dia buat sarang web kan. So kita tengoklah apa maskot yang kita boleh pilih. So nanti antara strategi marketing lah untuk orang ingat brand kita. InsyaAllah boleh macam tu, Cik Syukri. Okay. So boleh Cik Syukri, ada soalan apa-apa lagi tak? Puan ada, Cik Syukri ada soalan lagi tak? Macam avatar pun boleh lah kan. Avatar. Betul. Avatar, customer avatar masuk Cik Syukri Yeah. So itulah Cik Syukri, cuba kumpul lah, Puan Aida pun cuba kumpul 5 regular customer yang suka produk kita ni, and then kita buat logo ataupun warna ni, kita boleh tanya dia orang yang mana yang rasa lebih kena dengan jiwa dia orang. Sebab kita punya customer ni, bisnes kita kan untuk kita punya target audience kita. So kita boleh tanya dekat kita punya customer lah, yang mana slogan yang lebih dia orang rasa macam lebih feel, contohnya. So kita boleh buat macam tu lah. Bila kita pilih tu, baru kita boleh buat pilihan warna yang bila orang masuk ke website tu memang dia orang suka. Kita ni sebenarnya kita nak bagi customer kita suka je. Kita nak bagi customer kita nak ambil hati customer kita. Apa yang dia orang suka kita fulfill lah. Macam tu insya-Allah kan. Sebab dia orang suka warna biru, kita bagi warna biru. Dia orang rasa dia orang suka warna hijau, kita bagi warna hijau. So
warna apa yang dia akan audience tu dia akan rasa macam ada kaitan dengan dia, dengan brand kita. Contohnya dia rasa macam persamaan. Tapi kita boleh tengok lah, kita boleh tanya ChatGPT juga. ChatGPT ni dia boleh generate color palette juga untuk kita. Tapi tak apa, benda tu saya bagi latihan dekat Cik Syukri dengan Puan Aida buat. Nanti pun saya akan bantu juga. Saya just tunjuk cara. Tapi insyaAllah saya akan guide jugalah warna apa yang sesuai tu. Nanti website kita insyaAllah akan siap bila dalam kelas kita nanti. Gitu. So next class bila tu? Minggu depan hari Sabtu dan Ahad. InsyaAllah macam biasa lah. Sabtu Ahad. Jadi macam pukul berapa tu kita boleh boleh macam maknanya kita stick lah macam hari ni lama juga kena. InsyaAllah boleh sebab kelas kita pun tak ramai. Sebab tu itu tujuan dia saya ambil. Tak ramai sangat yang join kelas ni, Cik Syukri, supaya saya boleh bagi perhatian. Saya boleh bagi perhatian. Kalau Puan Aida macam ada urusan tak boleh masa ni atau hari ni, bagi tahu je. InsyaAllah saya akan bagi komitmen untuk buat kelas lah. Janji cukup kelas kita anytime pun. Hari weekday pun boleh, waktu malam pun boleh. Boleh beritahu lah hari apa-apa kan. Tapi kalau buat masa yang sama ni senang lah sebab kita dah siap sekali serentak. Tapi kalau tak boleh, tak ada masalah, kita boleh adjust. InsyaAllah boleh adjust. Okey, jadi maksudnya kita akan ada hari dan waktu yang sama, tapi pada masa yang sama kita fleksibel lah dari sini. Boleh? Tapi hari yang fix kita ialah Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad. Tapi kalau ada perubahan on-site saya ke ataupun on-site Cik Syukri dengan Puan Aida ke, boleh bagi tahu saya. Maknanya sekarang ni tuan ada berapa kelas actually? 8 ke berapa? Kelas kita ada 8. Oh 8. 8 kelas. Jadi semua kelas ni running Sabtu Ahad lah. Betul, Sabtu Ahad. Jadi maknanya sekarang ni kalau kita nak fix kelas kita ni, Sabtu Ahad pukul berapa tu? 10 pagi sampai 12 tengah hari. Yang kita punya lah. Ya betul. Ataupun 10 pagi 12 lah. Tu masa yang saya set lah. Tapi insyaAllah lah mungkin saya akan improve dari masa ke semasa lah. Sebab mungkin kadang-kadang Sabtu Ahad ni tak available pula. Okay, Puan Ru mungkin ada masalah kot terlihat Puan Ru, tak apa Puan Ru. So kelas kita ni saya adjust lah. Sebab tu saya faham masing-masing Cik Syukri, Puan Aida dengan Puan Ru sibuk ada hal. Jadi sebab tu saya cuba adjust masa saya lah. Yang penting saya boleh deliver lah. Macam tu kan. Saya selain pada saya buat kelas ni, saya ada juga masa saya untuk duk data planting keluar. Alamak kan, internet kan. Okay, so macam saya selain pada saya duk buat kelas ni, saya duk buat website, saya duk develop website orang lah, buat untuk klien apa kan. Lepas tu pula saya punya bisnes-bisnes lain pun duk running juga, macam kilang kopi, coolfit, tukang rumah pun semua duk jalan, tapi semua secara online lah. Macam saya kata kan, kita kan tengah bina aset digital. Bila kita dah ada ilmu buat website dengan branding apa semua ni, kita boleh buat banyak-banyak website, tak ada masalah. Semuanya online je. So insyaAllah apa yang saya share ni, saya harap dapat manfaat lah untuk Cik Syukri, Puan Aida dengan Puan Ros. Okay. Okay, so saya rasa kelas kita pun dah nak habis dah masa dah. So insyaAllah boleh kot noh. Sampai sini je kelas kita. Okay, so recording ada akan hantar lah. Recording saya dah bagi, yang tadi pun saya dah bagi kat Cik Syukri dengan Puan Aida dengan Puan Ros. Oh ada. Ada, saya akan bagi recording dan juga slide ni pun untuk kegunaan kita, saya bagi jugalah untuk kita nak study boleh lah. Puan Ros, Cik Syukri dengan Puan Aida guna untuk nak study boleh lah. Saya bagi. Mana boleh print untuk personal. Boleh. Boleh guna. Saya sama-sama Puan Ros, saya memang harap ilmu yang saya sampaikan ni memang Cik Syukri, Puan Aida dengan Puan Ros rasa benda ni bernilai lah. Sebab benda yang saya share ni memang InsyaAllah harga dia memang mahal. Kalau nak cari kadang-kadang susah untuk kita nak discover kan. So harap ambil action lah apa yang saya share ni. Cuba kita start sama-sama progress untuk siapkan kita punya aset digital kita lah, website kita. Okay, kita buat yang best punya insyaAllah. Okay dah. Okay, Cik Syukri dah. Okay, so sebelum habis saya nak screenshot satu. Okay, satu.
Boleh lah screenshot tu lah. Okay, 1, 2, 3. Okay, tak apa. Baru. Okay, alright. So, okay. So, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Nanti saya akan bagi latihan lah. Nanti take time lah buat. Nanti apa-apa update balik lah kat saya lah. Okay. Okay, terima kasih banyak Cik Syukri, Pak Haidar, Parus boleh live kelas. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Sama-sama Puan. Okay. Thank you Puan. Thank you Cik Syukri. Thank you Parus. Okay, thank you Pak Haidar. Waalaikumsalam. Okay, thank you.